Okay, Y sama dengan 2 tolak X kuasa 2. Okay, jumpa X, jumpa Y, kita beranakkan. Y beranak, X pun beranak. Okay, jadi Y tambah delta Y sama dengan 2. Tolak dengan kurungan. Okay, X tambah delta X kuasa 2. Okay, jumpa Y beranak, jumpa X beranak. Okay, Y tambah delta Y sama dengan 2. Tolak dengan yang ni, kita kena expand. Okay, kita kena expand. Kita kena kembangkan dia. Okay, X tambah delta X darab X tambah delta X. Okay, darab. X darab X. X darab delta X. Jangan macam, alamak, delta. Sebab korang macam jarang guna delta kan. Ni dalam differentiation, kita akan banyak jumpa delta. Okay. Jadi kita kembangkan macam biasa, jangan panik. Jumpa je. Okay, X jumpa X, X kuasa 2. X jumpa delta X. Delta X ni satu perkataan tau. Dia macam, contoh kalau kita buat bintang, dia adalah satu bintang di satu set. Kita tak boleh nak buat X darab delta X dapat delta X kuasa 2, bukan. Sebab yang ni adalah satu set. Jadi kalau X darab dengan satu benda, X tu kita letak je kat depan. Okay, so X delta X. Okay, ini pun samalah. Delta X darab dengan X. Okay, di satu delta X adalah satu set. Jadi, kita akan tambah dengan X delta X. Okay, delta tu biasa kita letak kat belakang. Okay, kemudian delta X jumpa delta X. Okay, dia akan jadi delta X kuasa 2. Macam tu. Jadi, tambah dengan delta X kuasa 2. Okay, lepas tu, yang ni kan sama kan? Ini sama. Kan? Macam kita buat 2X tambah 2X. Ataupun X tambah X. Jadi berapa? X tambah X jadi 2X. Okay, cuma beza dia ada delta X kat belakang. Okay, jadi X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okay, so yang ni semua ni kita dah kembangkan. Okay, yang ni dapat yang ni. Kita masuk balik dalam persamaan kita. Okay, tapi hati-hati sebab yang ni tolak. Jadi bila tolak, kita kena buat kurungan. Okey, tolak dengan semua tu. X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okey? Lepas tu bukalah kurungan tu. Okey, Y tambah delta Y sama dengan 2. Tolak X kuasa 2 tolak 2X delta X tolak delta X kuasa 2. Okey? Lepas tu dah tak boleh nak buat apa dah. Lepas tu kita pun letaklah ni first equation, yang ni second equation. Okay, lepas tu equation kedua tolak equation pertama. Ataupun kita tengok apa yang sama, kita buang. Okay, yang sama apa? Yang ni sama. Ini sama. Ini pun sama. Okay, boleh. Okay, kemudian kita tulis balik yang tinggal. Delta Y sama dengan negatif 2X delta X tolak kurungan delta X kuasa 2. Okay, lepas tu kan cikgu kata kan, lepas dah dapat delta Y kat depan, kita nak kena jadikan delta Y by delta X sebagai subjek. Jadi kita bahagi semua dengan delta X. Ini pun bahagi delta X. Ini pun bahagi dengan delta X. Okay, delta Y by delta X sama dengan negatif 2X. Yang ni sebab dia boleh potong. Okay. Lepas tu yang belakang ni pun boleh potong. Okay, jadi yang tinggal apa? Tolak dengan delta X. Okey, dah settle ada di delta Y by delta X kat depan. Barulah kita letak dy by dx sama dengan limit delta X menghampiri kosong. Jumpa je, dah settle dah, tak boleh buat apa dah. Delta Y by delta X tu kita masukkan limit. Okey, jadi kita akan dapat kat situ negatif 2X tolak kosong. Sebab kita kena gantikan delta X menghampiri kosong. Kita punya delta X kat sini. Jadi yang ni kita akan gantikan dengan kosong. Okay, so jawapan dia adalah negatif 2X.